Okay guys, selamat petang. So hari ini kita akan ke taman tepi pantai. Taman tepi pantai. Relax-relax. Ambil aura ke tepi pantai. Sekarang ni Abu Dhabi dia musim sejuk. Berapa Celsius hari ini? 23. Oh, 23 darjah Celsius. Dia sejuk biasa kita datang sini panas guys. Okay guys, stay tune. Pantai. Tengok aktiviti orang kat sini. Ada yang pergi memancing. Biasa orang tepi pantai ni dia orang pergi jogging guys. Sebelah tu bangunan. Ini matahari ni sekarang ni kat sini dalam pukul 5. Kalau jam Malaysia dah pukul 9. Abu Dhabi ni dah lambat 4 jam. Okay, kita jalan pergi sana Mi. Tengok-tengok tempat lain tu. Ini hari kita bertiga. 3 sahabat. 3 orang sahabat. Berani dia kali makan RM20 RM20. Memang cantik dia punya kawasan ni kan. Teman-teman. Cuma sekarang ni matahari Kau jalan sikit meh. dia lawan kita punya kamera. Masih lawan. Bunga pun segar. Bunga pun dah keluar lah. Biasa mana ada bunga keluar sini. Cantik bunga dia di pantai. Mantap pemandangan waktu petang. Pancing. Ini memang fishing area lah. Tulis fishing area. Ini dia. Fishing area. Jauh. Hujung sampai hujung guys.
bunga pun sudah keluar, musim sejuk pun orang banyak tanam bunga. Kita ikut terowong sini guys, ikut terowong bawah sini, lepas tu kita menyeberang ke bangunan sana guys. Sebab jalan raya dia tidak ada tempat melintas, dia gunakan terowong, masuk ke bawah. Ini terowong dia, itu di sebelah sana. Memang ramai lah kalau petang-petang gunakan terowong bypass. Ya, ini jalan keluar dari seberang tadi, kita akan keluar sebelah sini. Jalan keluar ini untuk ke bandar tadi. Itu bandar dia. Nah, kita akan keluar sebelah sini. Keluar sebelah sini. Ini dia. Tadi kita seberang sana. Kita patah balik kat sini. Patah balik kat sini. Kita pergi bandar. Pun taman dia jugalah. Pokok ke rumah, belum musim berbuah. Pokok ke rumah. Okay guys, stay tuned.
Oh kalau dapat balik awal bulan 3 tu memang kita punya tiga ni kita tiga kat sini aja. Dan kalau dah tu Silap-silap dia suruh kita pergi sailing Brazil. Celaka ke berapa minggu tu. Sailing Brazil 2 minggu 3 minggu.